Nak pakai kereta konti dengan harga RM82,000 sahaja, bulanan hanya dalam RM1,000 lebih. Okey, korang boleh ikat loan 9 tahun. Okey, ini dekat hadapan korang ni, ini adalah Mercedes-Benz C350. Okey, CC 2.0 model tahun 2018 ya korang. Okey, walaupun nampak lama tak adalah lama sangat 2018 tu, tapi okey lah, alright. Dengan harga RM82,000 korang boleh dapat kereta konti yang cantik macam ni ya. Okey, ini bahagian luar dia pun memang masih tip-top, masih cantik, masih macam nampak macam kereta baru punya ya. Okey. Okey, macam biasa kalau korang tak puas hati, korang boleh datang dekat Carco Sungai Besi Auto World, ataupun korang nak test drive sekalipun boleh, memang tak ada masalah. Okey, untuk spek ni korang tengok, dia masih lagi menggunakan sport rail original daripada Mercedes. Okey, tayar dia pun masih berbunga dengan baik. Okey, alright, kita tengok pula bahagian dalaman dia, interior dia. Okey, ini interior dia memang nampak kereta mewah. Okey, memang premium gila dia punya dalaman. Okey, untuk spek ni, dia datang ni dengan leather seat. Okey, korang dah tak perlu risau lah. Bila dah dapat leather seat ni, korang tak perlu fikir pening dah. Senang, memang sangat senang korang nak cuci semua. Okey, tengok, tak ada koyak, tak ada calar, memang nampak macam kereta baru punya. Okey, untuk pengetahuan korang, okey, Mercedes ni dia hybrid. Sebut saja hybrid, korang dah tahu dah. Kalau korang start enjin kereta ni, korang tak tahu pun kereta ni dah start ke belum. Okey, kita try ya. Bismillah. Ini full start button dia. Tengok. Senyap sahaja kan? Ini adalah hybrid. Okey, untuk Mercedes ni korang tengok dia hanya punya mileage hanya 68,000 sahaja. Okey, korang nampak sini ini hybrid. So hybrid ni kalau korang start ke, korang matikan enjin, dia memang tak akan bunyi bising lah macam kereta-kereta lain. Okey, dia senyap sahaja. Okey, kalau korang bawa pun memang tak ada bunyi, memang dia senyap sahaja. Okey, untuk Mercedes ni korang tengok dia ada di datangnya ni, ada screen kat sini. Alright, so apa-apa korang boleh adjust. Dia punya aircon ni memang nampak, dia punya design memang nampak premium gila. Okey, Mercedes ni. Alright, ni control, bagi control dia pun masih berfungsi dengan baik, elok sahaja. Okey, kat sini pun ada jam, korang tak perlu risau, boleh tengok. Okey, ada kompartmen kat bahagian tengah sini. Okey, apa-apa kalau macam korang nak tekankan kat sini korang boleh ni tekan sahaja kat sini. Ini pun masih berfungsi dengan baik. Boleh elok lagi. Okey, alright, sini pun ada kompartmen juga. Okey, sini ada kompartmen. Okey, by the way, untuk Mercedes-Benz ni korang akan dapat ni atas ni sekali, korang ada sunroof korang. Sunroof dia pun masih okey lah, masih berfungsi dengan baik. Okey, kita tengok. Hello sahaja. Kalau korang nak dating ke apa nak tengok view kat sisi, buka sahaja. Nak ambil angin pun boleh kat sini, memang sangat okey sangat. Alright. Kita tengok pula bahagian belakang dia. Sorry, by the way, untuk ni korang tengok dia ada speaker dia memang banyak gila lah. Saya cakap memang sound dia, kalau korang buka lagu ke, memang sound dia best gila. Okey, dia punya speaker ni daripada Burmester, so memang kualiti dia memang sangat baik orang cakap. Okey, kita tengok dulu bahagian belakang dia. Okey, ini bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia memang sangat besar dan sangat luas. Untuk korang nak duduk belakang, korang tak perlu risau. Okey, sangat selesa. Alright, ini pun ada aircon vents dekat belakang. Dia pun berfungsi dengan baik ya. Alright, kita tengok pula bahagian belakang ni, bahagian bonnet dia. Ini bahagian bonnet dia. Memang bagi saya nampak comel lah dia punya design ni. Okay, kita tengok pula dalaman dia. Okey, ni bahagian dalaman dia. Sorry, ada barang sikit. Memang bahagian dalaman dia pun nampak
tak adalah besar mana, tapi okey untuk korang nak letak barang. Okey. Untuk korang yang berminat dengan Mercedes-Benz ni, korang minat kereta konti ke, korang boleh PM ke kami sahaja. Okey. Korang boleh dapat harga yang sangat berbaloi. Okey, untuk Mercedes-Benz ni, biasanya Mercedes ni dia tak lebih daripada 100,000 memang ada lah. Tapi sekarang ni korang boleh dapat harga 82,000 sahaja, bulanan dalam 1,000 lebih. Okey. Ikat loan 9 tahun ya. Okey. Untuk korang berminat dengan Mercedes-Benz ni, korang boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada ya. Jangan lambat. Okey, sampai cepat dia dapat. Alright, bye. Assalamualaikum.